benda ni betul sama dengan Al-Quran. Sama dengan Al-Quran. Ada apa tunjuk sekali lagi apa? Oh, cok. Ada cok. Ada cok diakui lah. Comel lah tulis saja. Saya tak pernah tanya tulis saja. Sehingga Sudah dia ayat bagi buku tengok. Selagi tak ada yang panggil lah. Start daripada ni lah itu. Mana bukan kata bukan saudaranya. Ni ada dah sambil ambil dah lah. Ambil kata pengantar. Ni dia ambil daripada surah ni. Dia sehingga lah. Sama ayat tu kita tengok. Kita baca ayat tadi. Qul a'udzu binnas kan. Sehingga ayat apa ni? Qul a'udzu binnas. Mana penuh 30 juz. Anak cara waktu beli Quran, anak cara tulisannya. Jadi anak kata banyak aku Quran ni kita tak siri. Kalau orang nak pun tak mungkin tak siri. Sebab dia baca Quran, dia apa-apa Quran dia tulis. Sebab dia tulis tu nak betul nak dia baca dengan dia ngapa. Atau Kelah ingat kalau misalnya kata tinggal zam, dalam Quran ada zam ni tak ada zam. Jadi dia proof lah jabatan Quran dia. Jadi selama cikgu nak al-Fadil kita nak pun dia ada respect ke apa. Dia asli kita nak kasih lah. Dia tanya dia macam selesai dia. Kita apa tak sama tak aja. Sebab kalau nak atas apa surat ke apa, kita aja nulis apa surat nak atas CJ ke apa. Tak tengok nak tulis Jawi dia tu. Sama lagi pada kita ni. Nak mari pakai ya belaka tu. Kita masa buat perjumpaan ada dalam video kali. Kita tak siap mari dah. Gapo walaupun sebutir pun tak siap dah. Kita nak hadiah ke kawan-kawan dia ataupun builah bagi kat orang bagi dia. Balik pun tak guna dia tak akan pakai dah. Nak gapo lagi pakai dia. Balik nak bagi kat orang Allah tak kau orang lain ni baju gapo online mana murah pula. Tak guna dah. Dia pakai pun saya ni tengok packing dia kata kau ada motosikal basikal kata tak ada sebab kalau motosikal basikal nak kan dia kata minta maaf ya Ajina dia kata saya nak beritahu sekali saya bawa lokal semua lokal sana terhidu bau sedap kata dia comok perfume kata tu dak Ajina saya tahu lah perfume bang perfume kata waktu prok kata saya tak tahu waktu kelebihan dia tak tahu lah itulah ya boleh ya. Tapi bukan kita orang saja tengok dalam saya baca baru pegang telefon ini mari dulu tak jawab telefon orang malah bawa kan. Dalam tu ada tulis dok masa jenazah di forensik tu ada bau ada bau. Lepas tu dia meninggal dalam keadaan dia peluk Quran. Saya tak tahu itu semua orang rakyat belakang saya. Puak-puak mandi jenazah saya gaul aja. Siapa dia kata Ajim dia kata tak tahu tak mari kali. Apa anak dia nak syairah meninggal dalam keadaan peluk Quran. Ada Ajim memang agak pun di sini. Kata nak mari ke anak. Siapa dia? Dia pun cakap kata kisah gambar. Kata jawab nama tak ingat nama anak muda lagi. Dia pun tunjuk gambar ni kita gambar antik sore. Kata tu. Oh anak Ajim kata saya tak tahu tu apa saya tak sebab besar-besar kecil takut kata nak agung nak riak. Lepas tu kita tak cerita takut riak tapi nak ulas sebab dah ada dalam ni betul lah apa orang kata kita pun cerita balik supaya jadi pedoman dan pengajaran pada saya. Duduk ke dia memanglah solid antara anak yang boleh mau beradik ni tak ada jadi masa abang-abang anak dara kita mau 4 tahun tu ceksa nak telah bangun dia tak tidur bangun juga ke tak ada kata bodoh ni. Ni nak bosan Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.